Jom guys, kita tanya Dr. Kenneth. Apa ni doktor? Yang ini nama dia panggil Bristol stool chart. So dia ada type 1 hingga type 7. Type 7 macam air ni watery stool lah. Dia ini macam paste macam tu. Type 6. Type 5 dia dah start ada bentuk sikit. Dia boleh nampak blobs tapi dia masih lembut lagi. Type 4 is the one that's the best. Dan dia adalah paling normal yang mana you nampak dia macam satu sausage tetapi dia smooth dia punya permukaan. Type 3, type 2, type 1 adalah lebih kering sikit. Kita nampak type 3 permukaan dia dah start ada retak-retak macam gitu. Dan type 2 dia keras. Dia masih lumpy punya sausage tapi dia keras. Dan type 1 dia dah pecah-pecah jadi yang kecil-kecil biji-biji macam tu. Orang kata macam tai kambing lah tu. Mana yang healthiest? Bergantung kepada umur juga. Generally kalau kita kata kanak-kanak dan orang dewasa, type 4 is the one yang kita nak. Type 4 normal, 3 campur 4 boleh diterima juga. Tapi 1, 2 memang tak okay. So when you have najis 1, 2, masalahnya sembelit. And sometimes baby kalau kanak-kanak kan dia berak setiap 3 hari. Dia berak type 1 ke type 2 sikit je keluar. Tapi banyak lagi kat dalam. So you have a lot of najis yang start dekat perut dan dia akan banyak masalah. So this is not good. 1, 2 tak okay, 3, 4 boleh terima. 5, 6, 7, especially 6, 7 untuk kanak-kanak besar dan dewasa it's considered macam diarrhea lah. Tapi kalau kita tengok kat baby kan, baby yang baru lahir tu dia lain sikit. Kalau baby lahir kita nak buat 6. Kalau breastfeeding babies 6 campur 7 macam tu normal. Tapi kalau formula fed baby 6, 5 okay. Tapi kalau baru lahir pada bulan pertama kan, kalau baby tu dah sampai type 4 actually untuk mereka yang ni keras. So masa dia terang tu memang sakit sampai boleh ada luka juga. So that's why dia umur berlainan dia punya normal tu kira berlainan juga. Alright. So kepada ibu bapa di luar sana, tak kisah anak umur berapa, kena tahu Bristol stool chart ni nombor 1 sampai nombor 7 dan kena pastikan bentuk ataupun jenis najis anak ni jenis yang sihat untuk umur dia yang sesuai. Tu staff saya yang seorang ayah tu dia dah tunggu dekat belakang nak tengok. Sebab parents memang semua orang kena tahu. Untuk nasihat lanjut kena berjumpa dengan pakar pediatrik untuk dapatkan pemeriksaan yang betul dan konsultasi yang tepat untuk anak-anak anda. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua daripada Dr. Kenneth Lui, pakar pediatrik daripada Columbia Asia Hospital Ceras dan saya Dr. Mala. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini lebih luas untuk keselesaan anda.